Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azman. So hari ni kita nak pergi tengok Malam Terlarang. So review nanti dapat tengok lah. So sekarang aku kat The Mines, kita nak tengok kat TV lah. So yeah, let's go. Okay guys, so Malam Terlarang mengisahkan tentang apabila seorang anak kepada ahli politik, Omar, yang dilakukan oleh Zak Arifin, telah ditemui mati di Paya Bakau. Okey. Dan start daripada kejadian tu, banyak misteri-misteri yang berlaku. Dan anak dia yang seorang lagi, Mawar, cuba untuk melungkai apa yang terjadi pada kakak dia. Dan banyaklah benda yang terbongkar. So apa yang jadi, apa yang berlaku, apa yang terbongkar tu korang kena tengok sendiri lah. Okay, so aku nak puji tu filem ni. Okay, sebab banyak benda yang nak dipuji sebenarnya. First of all, aku suka dia punya the looks of it. Okay, the looks of the film. Okay, dia basically dia punya cinematography and basically dia punya the looks of it menunjukkan yang dia tu satu filem yang high production value lah basically. And benda tu sebenarnya tak pelik, sebab kalau kau tengok dia punya ni pun production pun kau tahu filem ni daripada Astro Shaw. So Astro Shaw ni sebenarnya tak pernah mengecewakan dari segi production value lah. Okay, so no wonder lah kan production value dia tu nampak very, orang kata, expensive. Dan yalah, basically cinematography dia jaga lah. Selalunya produk-produk Astro Shaw, even untuk television series dia pun dia jaga cinematography dia. And so filem ni pun tak tak terkecuali lah. Memang cantik. Memang boleh kata macam dia ada that vibe filem seram Indo. Macam kau tahu filem seram Indo, dia cinematography dia memang cantik. Walaupun cerita dia, storyline dia hauk ke mana pun, tapi dia jaga cinematography. Dan cerita ni cinematography dia cantik. And maksudnya bila kau tengok tu sedap mata memandang lah. Okay. Dan membawa kepada point aku yang kedua, yang aku suka pasal cerita ni adalah dia punya setup, atau dia punya setting. Okay, basically setting ni dia punya location lah. Okay, location yang digunakan untuk filem ni pada aku sangat kena dengan vibe yang dia cuba bawa, which is mystery horror. Mystery horror lah basically. Okay, so antara location yang aku suka is dia punya ni lah, hutan Paya Bakau tu kan. Kampung tu sendiri yang berdekatan dengan pantai dan juga Paya Bakau. Okay, hutan Paya Bakau. So benda tu macam Paya Bakau tu sendiri bagi that, orang kata, expensive look, tapi dalam masa sama bagi that, orang kata, that eerie, that creepiness yang datang daripada location tu sendiri. So pada aku location yang dia pilih pun cun. And itu first. And satu lagi tempat yang aku sangat amazed dengan pemilihan lokasi dia adalah rumah dia orang sendiri. Rumah Omar tu sendiri, which is rumah dia tu satu, orang kata apa, layout rumah dia tu layout yang aku tak pernah nampak sebenarnya, which is dia just macam macam mana cakap, the only ruang tertutup untuk rumah tu adalah setiap bilik-bilik yang ada. Maksudnya, okay, contoh rumah tu ada 4 bilik. Okay, 4 bilik tu je yang tertutup, maksudnya ada pintu dan sebagainya. Tapi ruang makan, ruang tamu dekat luar. Maksudnya macam mana? Kalau bila kau keluar daripada bilik, kau nak pergi ke bilik yang kedua contohnya, kau kena keluar dan dah outdoor lah. Maksudnya kau buka pintu bilik kau tu outdoor. So kalau kau nak pergi, contoh kau kat bilik kat bilik nombor 1, kau nak pergi kat bilik ayah kau, which is kat bilik nombor 3, kau keluar tu, ini semua dah outdoor. Kau kena jalan dekat outdoor tu dan kau masuk ke bilik seterusnya. So macam location, I mean like that particular house bagi that horror vibe tu. Dia berjaya membawa keseraman dengan just menunjukkan lokasi tu sendiri je. I mean like the rumah tu sendiri pun dah cukup seram dah. Dia punya layout tu, kalau kau fikir-fikirkan balik kan, sebab rumah tu dekat tengah hutan. Okay, dekat kampung yang maksudnya very terpencil. Lepas tu dekat dengan hutan Paya Bakau sebagainya. Lepas tu rumah dia pula layout dia macam tu, maksudnya very open. I mean like even waktu pagi pun kau tengok, kau dah seriau dah. Kau dah macam overthinking dah. Kau akan fikir macam kalau malam macam mana sebab macam dia punya tingkap pula memang tingkap rumah lama kan, memang very luas kan. Terbuka macam buka pintu lah basically. So memang basically second point, setting dia especially di location yang dia pilih. So memang sangat-sangat membantu dalam membawa dia punya vibe seram tu. Okay, third, aku nak puji dia punya lakonan lah. Okay, lakonan dalam cerita ni I would say, first Zul Arifin lah. Okay, Zul Arifin as the main cast. Zul Arifin ni dia dah banyak kali dah
banyak kali he has proved himself lah sebenarnya. Okay, he has proved himself that he is one of the, orang kata, actors with wide range of acting skills. Dia punya acting skills tu memang dah wide lah, cukup wide. Maksudnya dia boleh bawa banyak watak yang berlainan emosi, berlainan perwatakan. Maksudnya setiap naskah yang dia bawa tu, kau akan nampak dia sebagai orang yang berbeza. Maksudnya karakter dan setiap watak dia bawa tu menjadi, walaupun cara percakapan dia mungkin sama lah. Orang kata macam, oh dia cakap macam tak orang kata apa, dia bila dia utter words tu macam tak bunyi sangat apa semua. Okay, itu cara percakapan. Tapi dari segi dia membawa watak, nampak dia boleh bawa setiap naskah tu watak yang berbeza. Maksudnya kau tak akan rasa macam, oh ini Sheriff ni, ini Sheriff, ini daripada watak Sheriff ni, oh ini daripada watak J Revolusi. Tak ada. I mean like, setiap naskah tu ada that individual values. So pada aku dia memang satu pelakon yang ada wide range of acting skills lah. Memang setiap watak yang dia bawa menjadi, dan termasuk juga dalam cerita ni, nampak dia macam seorang orang politik, dan dalam masa sama seorang ayah yang sangat sayangkan keluarga dia, tapi jadi bercelaru bila keluarga dia tu punah ranah semua. Nampak lah. Dan kalau kau tengok pun dia gain weight untuk cerita ni. Dan maksudnya dia punya hairstyle pun dia ubah. Lepas tu nampak ada ubah-ubah sikit. Memang nampak macam orang macam middle age man, orang yang hampir ke hari tua tapi tak tua lagi, tengah cuba untuk masuk ke dunia politik dan untuk apa ni, tapi dalam masa sama ada masalah keluarga. So macam memang lain lah daripada watak yang dibawa dalam cerita Sheriff, watak dibawa dalam cerita J Revolusi, even watak yang dibawa dalam cerita-cerita lain, even kalau dia bukan maksudnya watak utama pun. Memang pada aku amazed lah. Memang tak salah bila aku memang I'm one of his fans sebenarnya, tapi tak salah lah bila aku minat dia. Sebab memang dia memang power berlakon. Cerita macam tu lah, power. Dia bukan handsome semata-mata. So yeah, kudos to Zul Ariffin. Tapi yang aku nak puji ni bukan Zul Ariffin saja. Pada aku, semua watak semua pelakon-pelakon yang ada dalam ni deliver their characters really well. Like bukan pretty well, like really well. Zul Ariffin, Shasha Abdul, Sofia Jane, siapa lagi ada, Sabri Yunus. Diorang semua, even watak-watak sampingan macam siapa nama itu aku lupa lah. Okay, tak kisahlah. Tapi maksudnya diorang yang ada, yang berlakon cerita ni, semua bawa watak dengan jayanya, yang berjaya buat kita rasa macam, wish, this character is something kan. This character memang memang saya cerita lakonan memang mantap lah cerita ni. Okay, memang no doubt diorang bagi 110% untuk cerita ni. I mean like each one of them. Even Shasha Abdul pun macam, yelah, mungkin bila aku nampak Shasha Abdul tu, aku macam skeptical sikit. Walaupun aku tahu dia sebenarnya pandai berlakon, sebab aku dah tengok dia dalam television series Astro Show sebelum ni kan. Tapi aku macam skeptical sebab, yelah, macam dia digandingkan dengan Zul Ariffin, seorang yang memang power. So aku takut dia tak boleh nak carry Zul Ariffin. Tapi ternyata aku salah. Dia orang punya chemistry sebagai anak dan ayah tu memang ngam lah. So aku suka sangat lakonan dia orang dalam cerita ni. Itu third point yang aku suka pasal cerita ni. Fourth, aku suka dia punya storyline. Okay, cerita ni sebenarnya dia bukan seram semata-mata. Like macam aku pernah cakap sebelum ni, filem seram Indo sekarang terlampau banyak. Macam even kau tengok, kalau kau tak tengok kat wayang pun, kau tengok kat Netflix pun dah berlambak-lambak sampai macam apa yang diorang jual hanyalah horror semata-mata. Diorang hanya jual horror dan juga sinematografi tanpa memikirkan kualiti storyline. Dan benda tu membuatkan aku jadi fed up nak tengok cerita hantu seram Indo. Tapi cerita ni bukan menjual keseraman ataupun creepiness semata-mata, tapi dia menjual storyline. Sebenarnya benda utama yang dia jual adalah storyline dia. Sebab storyline dia pada aku memang best gila. And pada aku lah, aku nampak dia lebih kepada storyline yang bagus. Tapi sebenarnya dia horror. Dia seram. Cumanya seram tu bukan benda utama yang kau nak fokuskan untuk cerita ni. Kau akan lebih enjoy dia punya storyline dan misteri yang dia cuba rungkaikan daripada dia punya seram tu. Dia sebenarnya seram je. Even hantu Pak Makbul dia tu pun seram je. Lakonan Hani Shahani tu kan. Hani Shahani pun okey lah cerita ni. Dia jadi hantu tu kira seram kan. Dia punya makeup semua, I mean like special effect makeup dia kudus juga. Tudus yang buat special effect makeup dia pun seram lah pada aku, hantu dia tu. Cuma nak cakapnya macam dia punya elemen seram tu bukan benda utama yang dia nak jual.
elemen seram tu dia macam ni. Dia nak jual storyline yang sangat bagus, tapi storyline bagus tu disulam lagi dengan elemen seram untuk memperkemaskan storyline dia. So basically macam ibaratnya okay, baju yang cantik tu adalah storyline, elemen seram tu jadi benang emas yang menyulam baju cantik tu untuk mencantikkan lagi baju tu. Macam tu. Bukannya macam filem seram Indo yang nowadays yang elemen seram tu utama, tapi elemen seram semata-mata storyline hauk, bajunya hauk. Macam tu. So cerita ni memang padu lah. Okay, aku suka sebab okay, first dia ada plot twist and double plot twist sebenarnya. Okay, kepada sesiapa yang biasa tengok cerita, maksudnya movie goers macam aku yang memang biasa tengok cerita yang ada plot twist dan sebagainya, engkau tak boleh lari daripada macam cuba buat to play the guessing game by your own. Maksudnya kau akan cuba untuk guess apa plot twistnya, siapa yang jahat sebenarnya kan. And bila karakter dia tak banyak, kau tend untuk macam pinpoint dan mungkin akan kena. So macam aku, sebenarnya aku dah expect dari awal plot twist yang pertama tu. Maksudnya aku dah dapat tahu mungkin dia ni yang jahatnya, macam tu lah, something like that lah kan. Tapi bila masuk macam bagus je storyline yang kenapa aku cakap storyline dia bagus, sebab walaupun plot twist tu okay, first kalau plot twist tu kau dah expect sekalipun, dia tak mengacau orang kata the enjoyment ataupun the excitement storyline dia. Apa yang kau dapat daripada storyline tu tak akan kacau. Kau punya excitement tengok cerita ni, dia tak akan kacau. Sebab walaupun kau tahu sekalipun, it's still a good plot twist. Okay, tapi macam aku, okay, aku dah tahu, aku dah expect and benda tu betul. Lepas tu dia tambah lagi dengan satu lagi plot twist, which is it's a double plot twist lah. So the second plot twist tu aku tak boleh expect, aku tak boleh agak. Dia macam bila aku tahu okay, ni aku cakap okay, ni dia expect lah. So aku macam tak ni, and aku rasa ramai yang boleh expect pun sebenarnya. Sebab macam dia ada satu scene tu dia macam bagi hint sikit. So mungkin either kau expect benda tu lambat, ataupun macam orang macam aku yang dah biasa tengok movie, mungkin kau akan expect tu dari awal lagi macam tu. Tapi yang second plot twist tu dia macam something yang dia twist dengan sangat bagus lah. Okay, dia aku malah cakap lebih, takut nanti yang second plot twist pun kau boleh agak tu. So tapi pada aku cerita dia memang cantik lah. Pada aku sangat suka storyline dia, konflik dia sangat besar. Okay, konflik dan cerita ni memang sangat berat. Cerita ni memang sangat berat dan agak mindfuck juga sebenarnya cerita ni. Memang agak, bila kau tengok that scene, okay, dia ada scene yang eksplisit juga. Okay, agak quite eksplisit. Dan pada aku dia agak mindfuck lah sebenarnya storyline dia. Dia agak berat cerita ni. So sebab tu aku suka cerita ni sebenarnya. Kalau aku ada baca orang komen, certain orang dia komen cerita ni macam slow, dah tak seram mana. Okay, memang aku akui dia seram tu bukan benda yang dia nak jual. Tu aku cakap tadi, seram tu bukan benda utama yang dia jual, tapi storyline dia yang bagus tu yang dia nak jual. So memang aku suka gila. Okay, kalau benda yang aku tak suka, mungkin kalau aku nak komen sikit, maksudnya kalau ada benda yang aku nak komen pun, mungkin dari segi dialog dia, ada certain dialog tu aku rasa macam certain tu kadang macam dia macam pelik, macam ada satu dialog yang very obvious yang aku rasa macam apa yang dia cuba cakap ni. Macam contoh Zarifin ada cakap macam mana langsung, I mean like macam dialog tu macam tak ada maksud. Faham tak maksud aku? Dialog tu kadang-kadang ada yang pincang sikit, macam pelik, macam quite macam ada kadang-kadang dialog tu nampak rasa macam konon nak berpuitis, tapi nampak macam ayat yang tak siap. So sometimes dialog tu macam pelik sikit. Okay, tapi itu macam minor things lah. Macam kalau kau tak tepi pun takkan kacau kau lah. Okay, itu first. Second, maybe macam aku cakap tadi lah, mungkin setengah orang yang expect cerita ni seram gila-gila sebab cara dia promote, and kau tengok trailer kau rasa seram kan. Aku rasa maybe you should expect less untuk kau enjoy cerita ni. Maksudnya kau expect less in terms of dia punya tahap keseraman tu. I mean like dia seram, cumanya taklah ekstrim sangat sebab dia lebih fokuskan kepada misteri tu. So yeah, aku rasa itulah kot. Pada aku cerita ni sangat-sangat best. Okay, even I enjoy it. I mean like it has been a long time since the last time aku tengok cerita seram dekat wayang and aku enjoy. Maksudnya macam jarang ada cerita seram yang tarik aku untuk berani untuk tengok kat wayang. Macam tu, sebab selalunya aku akan, kalau cerita seram ni aku nak tengok kat Netflix je. So macam at least Netflix kita boleh control kan. Kalau tengok kat wayang ni, kalau seram-seram ni lah macam tu kan. Tapi cerita ni berjaya hook aku dengan trailer dia je. So memang cerita ni no doubt one of the best film untuk 2025 lah. So I will give a rating of
9 out of 10 untuk Malam Terlarang. Okay, so itu sahaja untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.